والنار حقا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung pengajian kita pada malam ini pada membahaskan tentang, masih lagi bicarakan tentang perbahasan bagi makna syahadah yang kedua. Apakah makna bagi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah yang terkandung dalam makna syahadah yang kedua? Pada pertemuan lepas, minggu lepas, kita dah sampai pada membahaskan wajib kita beriman dengan apa yang Nabi SAW khabarkan, termasuk daripada perkara tersebut ialah tentang syurga dan neraka, bahawasanya syurga dan neraka itu kekal tidak binasa, dan wajib kita beriman yang kedua-duanya kekal tidak binasa. Tidak boleh seseorang meyakini sama ada syurga ataupun neraka akan binasa. Kerana dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah berfirman yang mafhumnya bahawasanya neraka dan syurga tidak binasa. Maka kita sambung lagi pengajian kita pada malam ini. Kitab apa dia baca? Kita menggunakan kitab Mukhtasar Sulam At-Tawfiq. Muka surat saya ada letakkan di grup Telegram. Boleh rujuk di situ, saya ada update hari ini. Kalau masuk link ni daripada kenalan lain, minta kenalan tu berikan kepada kamu muka surat yang kita sedang nak bahaskan pada malam ini. Kata pengarang kitab rahimahullah, wal imanu bi malaikatillah wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyid waladi adam ajma'in. Kata pengarang kitab rahimahullah, dan percaya akan para malaikat Allah. Antara perkara yang Nabi khabarkan yang wajib kita beriman dengannya ialah tentang beriman dengan malaikat. Dan yang dimaksudkan dengan beriman dengan malaikat ialah kita mempercayai, kita meyakini akan kewujudan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman malaikat itu ada. Dan mereka ini merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan. Kita beriman mereka wujud dan mereka ini hamba Allah yang dimuliakan. Malaikat diciptakan daripada cahaya, dan mereka ini tidak sesekali menerhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, maka mereka akan laksanakan. Mereka tidak bantah. Malaikat tidak sesekali menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita tahu yang iblis bukan dalam kalangan malaikat. Yang dahulu ketika dia Muslim, namanya Azazil. Iblis ini dalam kalangan jin. Dia bukan malaikat, kerana malaikat tidak sesekali menderhakai Allah. Sedangkan iblis, dia menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iblis diciptakan daripada api. Sedangkan kita katakan malaikat tadi diciptakan daripada cahaya. Maka iblis bukan dalam kalangan malaikat, dia dalam kalangan jin. Adapun malaikat diciptakan daripada cahaya dan tidak sesekali menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat ini mereka tidak berjantina. Bukan lelaki, bukan perempuan, tidak beranak pinak. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, dan mereka tidak tidur. Mereka tidak tidur. Maka malaikat ini tidak seperti manusia yang kita ni ada penat, ada tidur, kita ada lelaki dan perempuan. Malaikat tidak berjantina. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dengan tugasan yang tertentu.
Ada malaikat yang disuruh mencatat amalan hamba. Ada malaikat yang diperintahkan menjaga gunung. Ada malaikat yang diperintahkan mengira dedaun yang gugur. Ada malaikat yang diperintahkan menurunkan hujan. Ada malaikat yang diperintahkan mencabut nyawa, dan pelbagai lagi yang Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat. Jadi malaikat ini, walaupun mereka ada tugasan ataupun mereka diperintahkan untuk melakukan perkara tertentu, tetapi tidak kita katakan malaikat ini pembantu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh kita sifatkan malaikat ini pembantu Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berhajat kepada segala sesuatu. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Kita katakan malaikat ini tentera Allah ataupun hamba Allah. Kita tidak katakan malaikat pembantu Allah. Allah Ta'ala kehendak malaikat buat perkara tertentu, itu tidak memberi makna yang Allah Ta'ala lemah daripada melakukan perkara tersebut. Bahkan dia kehendak malaikat lakukan perkara tersebut. Dan wajib kita beriman dengan warusulihi, iaitu rasul-rasulnya. Maka beriman dengan para rasul. Rasul yang dimaksudkan di sini ialah para anbiya. Sama ada mereka yang rasul ataupun para anbiya yang mana mereka bukan rasul. Ada perbezaan antara nabi yang rasul juga nabi yang bukan rasul. Tentang tentang nabi, bila kita sebut tentang nabi, nabi ialah manusia yang diwahyukan kepadanya syariat rasul sebelum. Nabi, boleh buat catatan, nabi ialah seorang manusia yang diwahyukan kepadanya syariat rasul sebelum. Itu nabi. Nabi ialah manusia yang diwahyukan dengan syariat rasul sebelum. Bila kita sebut syariat ni maksudnya hukum hakam. Adapun rasul, rasul ialah nabi yang diwahyukan dengan syariat yang baharu. Rasul ialah nabi yang diwahyukan dengan syariat yang baharu. Sekalipun syariat itu satu, tapi baharu, maka nabi itu merupakan rasul. Okey. Jadi saya ulang semula. Apakah beza nabi dengan rasul? Nabi ialah manusia yang diwahyukan kepadanya syariat rasul sebelum. Adapun rasul ialah nabi yang diwahyukan dengan syariat yang baharu. Tadi kita sebutkan bahawasanya syariat itu hukum hakam. Maka apakah contohnya? Contohnya, pada zaman Nabi Adam AS, syariat ketika itu boleh kahwin antara adik-beradik, tetapi berlainan perut. Maksudnya bukan dengan kelahiran yang sama. Kerana anak Nabi Adam ni dia kembar. Setiap kelahiran itu ada kembar dia. Melainkan Syith AS, Nabi Syith dia kelahiran yang tunggal. Dia tak ada kembar bagi Nabi Syith AS. Maka syariat Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik tapi berlainan kelahiran, berlainan perut. Dan maka bila ada syariat, kita kata Nabi itu seorang Rasul. Syariat yang baharu. Adapun sekarang ini, adakah kita boleh kahwin adik-beradik? Tak boleh. Kalau hubungan antara adik-beradik, orang kata sumbang mahram dalam bahasa kita lah. Jadi, itu contoh syariat. Contoh lagi, syariat Nabi Muhammad, kita boleh solat di mana-mana tempat di atas muka bumi ni, mana-mana tempat kita boleh solat.
Asalkan tempat itu suci daripada najis, kita boleh buat solat. Tidak disyaratkan kita solat dekat masjid atau surau. Boleh saja kita nak solat dekat mana-mana. Adapun syariat Rasul sebelum, kalau nak solat, mesti di tempat yang dikhususkan untuk solat. Jadi mereka tak boleh solat dekat mana-mana, mereka kena solat di tempat yang dibina khusus untuk ibadah solat. Dan ada lagi beberapa contoh lain tentang syariat ini. Contoh zaman dahulu, kalau pakaian kena najis, maka tempat yang bernajis itu hendaklah dipotong. Contoh kain kena najis, bahagian najis itu dipotong, digunting. Adapun syariat kita Nabi Muhammad, kalau pakaian kena najis, memadai kita alirkan air, kita sucikan kain tersebut sehingga hilang bau, rasa dan warna. Dengan cara kita alirkan air. Dan ada lagi syariat dahulu, kalau nak bertaubat kena terjun daripada tempat yang tinggi. Adapun syariat kita memadai kalau orang nak bertaubat, dia buat 3 rukun taubat. Menyesal, tinggalkan dosa dan berazam tidak lagi ingin buat dosa itu lagi. Dan ada lagi beberapa perkara tentang perbezaan syariat dahulu dan sekarang. Maka bila mana seorang Nabi itu diwahyukan kepadanya syariat yang baharu, maka dia akan menjadi Rasul. Adapun kalau seorang Nabi itu, dia sekadar menyambung semula, dia sekadar, bukan menyambung semula, dia sekadar menyambung, atau bukan menyambung, dia sekadar menyampaikan syariat Rasul sebelum, maka Nabi itu bukan Rasul. Contoh Nabi yang bukan Rasul seperti Nabi Daud AS. Baginda bukan Rasul, baginda Nabi. Walaupun dikurniakan kepada baginda Zabur, tapi dalam itu tidak ada syariat yang baru. Juga Nabi Sulaiman, dia Rasul. Dia Nabi, bukan Rasul. Menyampaikan syariat Rasul sebelum. Sebab itu kita bahaskan kat sini, kan, beriman dengan Rasul, kan, dekat kitab dia tulis warusulihi, beriman dengan Rasul-Rasul. Dan pada syarahan kita sebutkan, yang dimaksudkan di sini ialah Nabi yang Rasul, juga Nabi yang bukan Rasul. Dan telah kita sebutkan perbezaan antara keduanya. Jadi yang biasa kita sebut 25 Rasul, maka terdapat juga dalam 25 itu yang Nabi tetapi bukan Rasul dengan erti yang mendapat wahyu tentang syariat yang baharu. Okey. Dan harap faham lah. Harap faham. Bila kat kitab tulis warusulihi, bukan maksud kita beriman dengan Rasul sahaja, tapi dimaksudkan juga kita beriman dengan Nabi yang bukan Rasul. Jadi ada orang dia keliru bila sebut 25 Rasul, itu sebenarnya 25 Nabi yang dinyatakan dalam Al-Quran. Sedangkan ada dalam kalangan 25 itu yang Nabi tapi bukan Rasul, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kerana mereka menyampaikan syariat Rasul sebelumnya. Baik. Jadi dari segi jumlah bilangan, jumlah keseluruhan Rasul itu sebanyak 313 orang. Ini kita dah sebutkan. Rasul sebanyak 313 orang. Adapun Nabi jumlah keseluruhan ialah 124,000. Maka di sini kita katakan setiap Rasul itu Nabi, tetapi bukan semua Nabi itu Rasul. Okey. Setiap Rasul itu Nabi, tetapi bukan semua Nabi itu Rasul. Kalau Nabi itu diwahyukan kepadanya syariat yang baharu, maka dia seorang Rasul. Adapun sekiranya Nabi itu diwahyukan kepadanya syariat Rasul sebelum, dia sekadar menyampaikan syariat Rasul sebelum, maka kita katakan dia seorang Nabi yang bukan Rasul. Jadi itu perbezaan antara Nabi dan juga Rasul. Itu perbezaannya. Dari sudut persamaan,
kedua-duanya menyampaikan kepada umat mereka masing-masing. Okey. Jadi kita sebut lagi supaya orang ingat. Perbezaan antara Nabi dan Rasul. Nabi yang Rasul, mereka yang menyampaikan syariat Rasul sebelum, tidak diwahyukan kepada mereka syariat yang baharu. Ini Nabi yang bukan Rasul. Adapun Nabi yang Rasul, itu ialah Nabi yang diwahyukan kepadanya syariat yang baharu. Walaupun satu syariat yang baharu, walaupun satu hukum hakam yang baharu, maka Nabi itu menjadi Rasul. Sementara dari sudut persamaan, kita katakan kedua-duanya menyampaikan syariat kepada umat manusia. Kedua-duanya menyampaikan kepada umat mereka masing-masing. Baik. Dan wajib kita beriman dengan wa kutubihi, kitab-kitabnya. Wajib kita beriman dengan kitab-kitab yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada para Nabi. Kitab-kitab ini dari sudut jumlah, jumlah dia 104 buah kitab. Ini yang telah diutuskan kepada para Nabi. Tetapi yang masyhur, yang terkenal dalam kalangan kita ini, yang masyhur ialah sebanyak 4 buah kitab. Iaitu kitab Taurat yang diutuskan, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Juga kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Ibrani. Juga kepada Nabi Isa ini diturunkan kitab Injil dalam bahasa Suryani, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Baik. Jadi 4 buah kitab ini yang masyhur. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita beriman dengan semua kitab ini secara ijmal, iaitu secara general. Kita tidak mendustakan kitab-kitab tersebut. Walaupun sekarang ini yang terpelihara cuma Al-Quran, yang lain telah diselewengkan, tapi kita katakan kita beriman dengan kitab-kitab tersebut. Yang ni kitab-kitab yang asli itu, kita beriman dengannya dan kita tidak dustakan apa yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Walaupun kita tak tahu apa dalam kitab tersebut, tapi kita katakan kita tidak mendustakan apa yang telah diturunkan kepada para Nabi itu. Ini kitab-kitab tersebut kita tidak dustakan. Kita beriman dengan keseluruhannya. Dan kitab-kitab ini dinamakan sebagai kitab As-Samawi. Kitab Samawi. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ini kita namakan kitab Samawi. Tetapi hendaklah seorang itu berhati-hati bila mana kita katakan yang hanya Al-Quran yang terpelihara sampai sekarang, sementara kitab-kitab lain telah diselewengkan, maka jangan seseorang itu, sebagai contoh, dia menamakan Bible sebagai Injil. Tak boleh. Bible bukan Injil. Kerana Injil yang asli sudah tidak ada. Dan jangan dikatakan Bible itu kitab Samawi. Tidak. Kitab Samawi Injil, kitab Samawi Zabur, kitab Samawi Al-Quran dan Taurat. Sedangkan yang mereka ada, yang ni orang kafir pegang sekarang, itu telah diselewengkan. Kita tidak menamakan kitab itu sebagai kitab Samawi yang telah diselewengkan itu. Maka yang asli 4 buah kitab itu kita namakan kitab Samawi. Adapun tentang agama, agama Samawi, bila kita sebut agama Samawi, yang dimaksudkan dengan agama Samawi itu merujuk kepada agama Islam. Kita tidak namakan agama selain Islam dengan gelaran ataupun dengan nama kita agama Samawi. Tidak kita katakan agama Samawi ini ada 3, Yahudi, Islam dan Kristian. Tak.
Agama Samawi hanya Islam sahaja. Samawi ini kalau diterjemahkan literal langit lah. Ini kita yang difahami di sini agama yang Allah Ta'ala turunkan. Agama yang diturunkan. Agama yang diturunkan kepada manusia itu Islam sahaja. Kitab yang diturunkan kepada manusia yang Allah Ta'ala turunkan itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Bible bukan. Tidak kita katakan Bible itu kitab samawi. Baik. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Juga kita beriman dengan ketentuannya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini baru saya buat konten tentang takdir dekat TikTok. Jadi wajib kita beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang ditakdirkan adalah baik ataupun buruk. Segala perkara yang berlaku di alam ini semuanya di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita meyakini segala perkara yang berlaku ia terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita membantah apa yang Allah telah tentukan ke atas diri kita. Sama ada perkara itu kebaikan ataupun perkara itu keburukan, kedua-duanya ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mentakdirkan segala perkara di alam ini, dan semua perkara di alam ini ia berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala yang menciptakan perkara baik, Allah Ta'ala juga ciptakan perkara yang buruk. Allah ciptakan taat, Allah juga ciptakan maksiat. Allah ciptakan iman, Allah juga ciptakan kekufuran. Allah Ta'ala ciptakan malaikat, Allah juga ciptakan jin dan syaitan dan iblis. Jadi baik dan buruk kedua-duanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita katakan yang baik itu Allah ciptakan dengan keredaannya, sementara yang buruk Allah Ta'ala ciptakan tanpa keredaannya. Maka kita ini, apa yang berlaku ke atas kita, kita tidak bantah. Kerana kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Allah yang cipta kita. Apa yang Allah Ta'ala telah tentukan berlaku ke atas kita, kita terima. Jika ia perkara kebaikan, kita bersyukur. Jika ia daripada perkara yang buruk yang ditakdirkan ke atas kita, maka kita bersabar. Maka kita katakan Allah Ta'ala cipta yang baik, Allah juga ciptakan yang buruk. Hikmahnya apa? Itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma seperti yang kita dah sebutkan tadi, yang baik Allah Ta'ala ciptakan dengan redanya, yang buruk Allah Ta'ala ciptakan tanpa keredaannya. Sabda Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Abi Daud, "Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun." Maknanya, apa yang Allah Ta'ala kehendak pada azal ia berlaku, maka ia akan berlaku. Sementara apa yang Allah tidak kehendak pada azal ia berlaku, maka ia tidak akan berlaku. Jadi ayat ini merupakan sabdaan Nabi yang Nabi ajarkan kepada sebahagian daripada anak perempuannya. Dan elok kita hayati makna daripada sabdaan Nabi ini, dan elok kita sebutkan ungkapan ini sekiranya berlaku apa-apa perkara dalam kehidupan kita. Segala perkara yang berlaku di alam ini semua telah ditentukan Allah. Kita kata Masya Allahu kana. Apa yang Allah Ta'ala kehendak pada azal ia berlaku, maka ia akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Sementara apa yang Allah tidak kehendak pada azal ia berlaku, maka ia tidak akan berlaku. Jadi sekiranya kita ini Allah Ta'ala uji kita dengan musibah tertentu.
Contohlah, kereta kita breakdown dekat tengah jalan. Dari sudut sebab, bolehlah kita fikirkan yang, oh, kita dah lupa servis sekian-sekian kan. Tapi bila benda tu dah berlaku, kita sebutkan, Masya Allahu kana. Apa yang Allah Ta'ala kehendak akan berlaku, maka akan berlaku. Walaupun kita tak nak benda tu. Contoh ada berlaku apa? Kita nak pergi ke airport. Elok jalan kita nak ke airport tu, ada pula orang buat fun run. Jadi polis tutup jalan yang menyebabkan kita kena lalu laluan lain, lalu menyebabkan kita terlepas penerbangan dan kita kena beli tiket baru. Contohnya. Jadi, yalah, kita boleh kalau dari sudut kita nak, mungkinlah dari sudut perundangan kita nak ambil tuntutan ke sebab menyebabkan kita masalah pada diri kita kan, kita nak buat laporan ke apa ke, aduan ke, dari sudut itu tak ada masalah. Tapi bila kita hadapi perkara itu, untuk kita redha dengan takdir, kita redha dengan ketentuan Allah, kita ingatkan diri kita, Masya Allahu kana. Perkara ini yang berlaku ni, sebenarnya Allah Ta'ala telah kehendak pada azal ia akan berlaku. Kita sebelum kita beli tiket tu, hatta sebelum kita dilahirkan lagi, Allah dah kehendak dah. Perkara tersebut telah dicatat di Al-Lauhul Mahfuz. Maka untuk kita terima takdir, kita redha. Benda ni Allah dah takdirkan. Tapi dari sudut kita nak ambil tindakan, perundangan, laporan, aduan, tak ada masalah. Sebab kita ni beramal dengan sebab. Cuma bila benda tu dah berlaku, kita pun Allah Ta'ala telah takdirkan seperti ini. Begitu juga apa-apa perkara berlaku dekat hidup kita. Contoh, biasa kita laluan, inilah laluan kebiasaan kita, laluan A, nak pergi ke tempat yang kita nak tuju. Tapi satu hari tu kita rasa, entah kenapa kita pergi laluan B. Bila kita laluan B pula, ada jalan baru nak diturap, maka 3 lane jadi 1 lane. Jadi menyebabkan kita lambat lah. Maka bila benda tu dah berlaku, tak perlu kita kata, kalaulah aku lalu kat laluan biasa tu, mesti tak jadi macam ni. Jadi kita tak boleh nak berkalau-kalau sebab benda dah berlaku. Bila benda dah berlaku, maksudnya Allah telah kehendak pada azal lagi ia berlaku. Kita ni boleh merancang benda yang belum berlaku. Kita merancang, nak lalu A ke lalu B. Tengok Waze. Kalau tengok laluan ni, clear laluan B. Kita pun pergi. Bila pergi rupanya, baru kita pergi tu baru jalan nak ditutup. Maka Allah Ta'ala telah takdirkan perkara ini. Jangan kita kata, kalau aku tak lalu sini, mesti dah sampai. Jangan kata begitu. Benda dah berlaku. Benda dah berlaku maksudnya itu telah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia telah takdir mubram, telah ditentukan. Semua telah berlaku. Maka contoh kan sekarang ni antara isunya, anak tertinggal dalam kereta, ibu tak perasan anak meninggal, anak jatuh daripada koridor, anak anak tu, kita bawa anak jalan-jalan, tapi disebabkan kita pergi tu, berlaku sesuatu yang tak diingini, anak lumpuh. Maka hakikatnya segala ini Allah telah takdirkan pada azal. Jadi untuk kita ringankan dalam hati kita, kita kena ingat kita ini milik Allah. Allah Ta'ala Maha berkuasa ke atas segala sesuatu, dan kita tidak membantah apa yang Allah telah takdirkan ke atas kita. Kita bersyukur bila mana kita dapat nikmat. Bila kita diuji dengan musibah, kita bersabar. Pada dua-dua keadaan kita beroleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallahil azim. Jangan seseorang bila diuji dengan ujian tertentu, jangan seseorang itu membantah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat para nabi, hatta Nabi kita Muhammad, bukankah baginda dilahirkan dalam keadaan yatim, ayah meninggal dunia?
kemudian ibunya, kemudian datuknya, kemudian bapa saudaranya, kemudian isteri pertamanya, kemudian anak-anaknya meninggal juga. Tapi tetap dakwah Islam sampai kepada kita. Ha, kerana Nabi tahu kita milik Allah dan Allah Ta'ala apa yang dia kehendak akan berlaku, maka ia akan berlaku. Kita redha saja apa yang Allah telah tentukan ke atas kita. Baik. Sekarang pun dah masuk Isyak. Alhamdulillah. Isyak sekarang awal sikit. Maka kita habiskan pengajian kita pada malam ni sampai takat ini dahulu. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi pengajian kita. Barakallahu fiikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana dhulmana wa liwalidina wa limashayikhina kabar qawlna sughara. Allahumma ihfazna min ayn takhabbatana syaitani 'inda al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala Rasulillah walhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.